Abang tanya? Ya. Ni tempat bayar pi pelbagai? Ya. Pelbagai? Macam-macam boleh bayar? Bil apa saja boleh. Yalah. Kasut. Tadi beli kasut kat depan tu murah. Oh, memang Tak murah. sangka tempat ni. Kau tahu beli kat sini je. Memang murah, memang Murah ya? Sekejap ya. Ni betul ya bayar pelbagai ni? Betul. Mana pula duit? 100, 200. Ha. 1.5. Ni boleh tolong cakap dekat Makcik Kia. Ini untuk bayar bulan ni. Bulan depan, masa saya dapat tu nanti telefon je lah. Tak payah saya beri datang sini. Ya? Bilnya mana? Bil bendanya. Mana selama ni pakai bil? Itu je lah bayar. Lepas tu ambil. Ikutlah giliran. Hei, kenapa pula? Ni nak bayar apa ni? Macam biasalah kutu. Mana ada bayar kutu dekat kaunter pelbagai? Kata tadi kau tu pelbagai. Boleh bayar bermacam-macam benda. Cik sekolah ke tak ni? Tak ada. Memang kita Awak jangan cakap pasal sekolah. Saya dah tua. Dah sekolah apa seru. Dah ambil. Dah bagi cakap kita dengan tak Makcik terima, Kia. kita tak terima duit kutu, kita tak terima. Kita cuma bayar bil saja. Bil telefon, bil rumah, bil kabel TV, bil semua benda. Itu saja. Pelbagai-bagai bil. Pelbagai-bagai. Tadi cakap pelbagai-pelbagai itu yang saya datang ni. Kenapa lah? Ni lah orang Melayu. Bukan boleh menolong orang Melayu. Beria saya datang tak ke sini daripada jauh. Pakai bulu mata lentik ni. Semua tak boleh. Habis saya nak bayar kat mana sekarang ni? Bayar kat Orang Melayu yang macam inilah. Sudahlah. Ni punya orang pun ada. Apa? Nampak tak